Okay, tengok ni ni game dekat GPD ni, Skyrim, dia start tau. Tak boleh tekan apa. Ni, tengok ni. Tak boleh. Cuma yang boleh yang ni je. Itu pun tak boleh buat apa. Nak tutup game ni tak boleh. So yang ni saya tunjukkan cara dia. Kalau jadi macam ni kan. Tapi yang ni game Skyrim je lah yang problem ni dekat sini. Saya pun tak pastilah. Kalau jadi macam ni lagi, buat macam ni lah. Tekan Control Alternate Delete. Lepas tu yang ni ambil task manager, tekan enter. Okay, dia jadi balik dekat sini. Lepas tu dah boleh tekan ya Windows, baru keluar. Tadi tak keluar. Lupa nak tunjuk tadi. Lepas tu ni saya restart je lah. Tak boleh tekan apa. Mouse pun tak keluar. Okay, ni restart. Restart. Okay, dah boleh dah. Mouse pun dah ada. Tadi saya tak tahulah kenapa game Skyrim tu dia macam stuck. Kalau jadi lagi macam tu, koma buat lah. Tekan Control Alternate Delete.